saya waktu tu saya tak ada apa boleh buat lah. Saya doa kata, ya Allah, aku dah tengok semua benda ni, bagilah hidayah pada orang ni. Saya tak boleh buat apa, nak jerit, keadaan dah tak terurus, kita pun dah digari dan terpaksa buat komando rest. Jadi kita hanya boleh tengok, saya tengok wajah dia tu, apa yang boleh saya buat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya tak ada cedera apa sebab kemungkinan nasib saya baik. Mereka hanya pukul saya dalam bahagian kepala dengan menggunakan bahagian ni dan bahagian ni. Saya nasib saya sangat baik lah tuan-tuan. Saya bersyukur banyak pada Allah, terutama saya bersedih kepada rakan-rakan saya, terutama Kapten Razman yang masih berada di Turki kerana mengalami masalah kebocoran paru-paru. InsyaAllah kita doakan Kapten Razman, orang Pulau Pinang, segera sembuh. Dia kapten yang sangat baik. Sangat baik. Saya tak ada apalah, saya cuma bila kita diperintah bertelanjang dalam bilik gelap, jadi kita masuk daripada ruang yang terang, pergi bilik gelap, kita tak nampak. 3 tentera Yahudi dah duduk dalam tu. Jadi dia pukul curi senang-senang lah pasal kita gelap. Ya, pada muka tak apalah, awak lebih suka melihat orang Muslim dipukul orang Yahudi. Siapalah nama yang pada muka ni? So saya jelaskan kepada pesta buku, insyaAllah kali ni saya pergi kot, sebab Faiz ada lancarkan buku baru saya, anekdot buku. Saya akan datang, tak fikir tarikh dia bila. Cuma malam ni dekat tuan-tuan nak jumpa, lepas maghrib saya di surau Anggun lumayan, Bandar Sri Permaisuri. Malam nanti saya di King Bandar, kedai Joey Daud, pelawak Joey Daud tu. Kemudian di kedai tu kami adakan sesi casual je, duduk bersida dengan dia, kedai kecil je, kedai bandar kan. Tapi muat lah untuk 80 ke 100 orang. Maka saya jelaskan kepada tuan-tuan, ramai yang lebih teruk cedera lah. Kalau untuk saya ni, saya kesian kepada rakan-rakan Eropah, iaitu terutama mereka yang perempuan. Kali ni saya tak fikir kenapa Israel sangat fokus kepada pejuang wanita. Yang dipukul tu Catherine, yang dipukul, yang video tu viral. Itu hanyalah 1/50 yang tuan-tuan tak tengok. Bagaimana mereka pijak wajah seorang pejuang daripada Guatemala, seorang wanita di Guatemala, betul-betul duduk belakang saya. Dan perempuan tu tak menangis pun. Dia hanya mendesah dan tubuh pasal jalan tar yang jadikan tempat kita ditahan di Ashdod tu. Dia adalah tar pantai. Jadi dipenuhi oleh debu. Jadi debu tu penuh muka dia. Dan dia tak menangis pun. Saya tahu dia orang saja lenyek muka dia ke dalam debu tu untuk membolehkan debu masuk ke hidung-hidung dia. Ini antara yang saya fikir kata berbanding dengan intercept yang pertama tahun lepas, intercept yang kedua waktu saya di Greece pada 29 hari bulan April sampai 1 hari bulan Mei, dengan intercept yang ketiga. Sebab intercept yang kedua tak dibawa ke darat. Itu yang saya bagi tahu kata teruk lah. Saya fikir kata saya berterima kasih, dan saya waktu tu saya tak ada apa boleh buat lah. Saya doa kata, ya Allah, aku dah tengok semua benda ni, bagilah hidayah pada orang ni. Saya tak boleh buat apa, nak jerit, keadaan dah tak terurus, kita pun dah digari dan terpaksa buat komando rest. Jadi kita hanya boleh tengok, saya tengok wajah dia tu, apa yang boleh saya buat, saya doakan, ya Allah, sampailah macam ni orang ni berjuang untuk agama aku. Walaupun dalam perjuangan dia berjuang untuk kemanusiaan, tapi kita lihat dia berjuang untuk agama kita. Dan dia tak berubah, muka dia bertahan. Jadi datang seorang tentera Israel tu, letak kasut atas muka dia, tak pijak. Dia tonyoh muka dalam keadaan tunduk macam tu. Dia tonyoh muka tu supaya bergelumang dengan debu tu, supaya perempuan tu susah bernafas. Dan perempuan tu tenang. Dia gadi di belakang, dia ta'uh, dia ta'ah. Dan dengan mengingati wajah dia sampai sekarang lah, saya akan mengatakan tak banyaklah sumbangan kita pada agama kita. Satu, saya lelaki, dia perempuan. Satu, saya fikir dia wanita biasa-biasa, tapi tak tahulah juga, sebab di kalangan yang pergi ni ada yang terpelajar, sebab semua dah pakai baju comot, kita tak tahu latar belakang dia. Tapi saya tahu dia Guatemalan. Kemudian lepas saya tengok dah okey, dia orang datang, ada seorang berpangkat 1 bintang, dia daripada unit medik, dia datang dan tolong longgar. Jadi tanya, saya dengar perempuan tu jawab dia Guatemala, dia daripada Guatemala. Itu yang menjadikan wajah dia mungkin akan melekat banyak kali lah di fikiran saya. Dan menjadikan sepatutnya waktu tu saya doakan pada Tuhan, tak tahu apalah nak buat, bagilah dia hidayah supaya berbaloi. Supaya waktu dia dipijak, dia diseksa muka dia, lepas tu saya tahu mereka nak hidung dia dimasuki debu supaya dia tak boleh bernafas. Saya kata yang berbaloi untuk dia hidayah lah.
Dia berbaloi untuk dia sebab dia dah buat. Kalau saya ingat waktu tu saya pun meraung. Saya pun meraung. Saya lihat banyak perkara yang dilakukan oleh orang bukan Islam, yang mana dia memberi pengajaran kepada kita bahawa kalau Allah pilih untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa ni, daripada kalangan kita sikit pun cukup lah kita dapat buat, walaupun kita tak mungkin sanggup. Jangan sampai besok bila sampai ke tahap perjuangan Masjid Al-Aqsa, kita akan melihat beribu-ribu orang bukan Islam pergi untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa, bukan dengan niat Masjid Al-Aqsa, kerana mereka ingin membebaskan tebing barat. Sebab kezaliman yang berlaku di Gaza sekarang, perjuangan menuju ke tebing barat akan berlaku pada bila-bila masa kebangkitan masyarakat dunia untuk membebaskan orang Palestin di tebing barat. Jadi saya kata janganlah sampai besok, ya Allah, sekiranya jarak aku ditangkap dengan Masjid Al-Aqsa ni hanyalah beberapa ratus meter, wanita ni berada di situ dan aku berada di rumah, dan sekiranya satu hari kalaulah aku mati dan keturunan wanita ini pergi ke Masjid Al-Aqsa untuk membebaskan orang-orang di tebing barat, dan anak aku sedang makan sedap di Kuala Lumpur kerana bapa dia meninggalkan kepada dia ilmu yang cukup untuk mendapat pekerjaan yang baik, ataupun meninggalkan pengalaman bekerja untuk membolehkan hidup disambung terus. Sebab salah satu daripada masalah besar yang menjadikan kita tanya misi ini berjaya ataupun tidak, kerana orang Islam ni berpegang kepada materi. Seperti kata Syekh Abu Al-Hasan Nadwi, cabaran yang paling besar pada akhir zaman, kenapa kita membaca surah Al-Kahfi? Bukan lagi kerana kita takut fitnah akhir zaman. Kita telah berada dalam fitnah tersebut, iaitu cintakan dunia. Kalau tuan-tuan baca buku Syekh Abu Al-Hasan Nadwi ni, lahir tahun 1913, dia wafat pada tahun 1999. Di dalam buku dia yang masyhur, Tafsir Surah Al-Kahfi dia yang ditulis pada tahun 1975, dia dah tulis. Dia kata kepada mereka yang hidup 200 tahun di zaman sekular ataupun di zaman Yahudi dan Kristian menguasai pola pemikiran dunia, awasi, dia kata, akhir zaman itu bukan lagi pada tanda-tanda akhir zaman. Banyak orang duk cari tanda-tanda sungai Furat menyusut lah apa kan. Tak ada. Tanda-tanda yang paling nyata dalam akhir zaman, di hati kamu ada cinta dunia. Jadi kalau kita baca buku Syekh Abu Hasan Nadwi ni, kita tahu salah satu masalah besar yang kita perbincangkan sama ada soal Islam ataupun nasib Islam. Orang nakkan result menjadi umat Islam itulah umat yang berjaya. Sebab tekanan yang paling besar adalah kita ada satu prinsip menjadi umat yang berjaya. Dan berjaya itu kita tafsir. Berdiri sama tinggi dengan Barat, kaya sama tinggi dengan Barat, duduk sama elok dengan Barat. Di mana kita menganggap kerana yang diukur dalam dunia ini adalah kemajuan, maka duduk sama tinggi dan berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah ni adalah pada kebendaan Barat. Ini menjadikan, kata Syekh Abu Hasan Nadwi dalam tafsir dia, yang kita telah, dia kata, awas mereka yang berada dalam 200 tahun terakhir ni pada zaman dia, kerana dia menulis kitab ni pada 1975, satu daripada 55 kitab dia masyhur adalah Tafsir Al-Kahfi ni. Jadi kata Syekh Abu Hasan Nadwi, yang paling kamu kena ingat bahawa bacalah doa surah Al-Kahfi kerana kita telah berada dalam fitnah tersebut. Bukan lagi berlindung daripada fitnah tersebut. Kalau tuan-tuan baca tafsir ni, bacalah tafsir ni daripada intro. Jangan lompat. Intro dia yang paling penting, prolog dia. Dia kata Syekh Abu Hasan Nadwi, kita telah berada dalam fitnah tersebut. Berarti tak payah lagi tuan-tuan mencari tanda-tanda yang ada di luar sana. Sebab kata Syekh Abu Hasan Nadwi, tanda-tanda tu ada dalam jiwa setiap orang Islam. Iaitu apabila kamu mencintai dunia melebihi agamamu. Itu saya jelaskan pada tuan-tuan, itu yang terjadi. Jadi saya bimbang dengan satu hari kalaulah bila saya tengok dia kena pijak dan dia ramai yang menjerit. Cuma nasibnya Allah tunjuk kat saya tu, bila saya toleh sebelah kanan dia tak menjerit. Rambut dia diikat belakang, rambut pendek. Dia seorang yang boy sikit. Saya rasa mungkin dia menyertai misi ni sebagai kru kapal ni, kru bot ni biasanya perempuan-perempuan yang lasak. Jadi saya tengok dia tu, dia akan menjadi pengajaran yang saya ingat Allah tak hapuskan kenangan tu sampai saya mati. Jadi daripada peristiwa ditahan ni, saya harap Allah tak hapuskan kenangan tu sampai saya mati. Supaya saya akan mencari jalan untuk kekal lebih mulia daripada wanita tersebut dalam soal Palestin, kerana saya seorang Muslim. Dan saya akan malu kalau perempuan tu lebih mulia daripada saya dalam soal Palestin kerana dia bukan Islam. Saya akan pastikan. Tapi sekarang ni dia lebih mulia lah kerana hinaan, seksaan yang dia alami, kecederaan yang dia terpaksa tanggung jauh lebih banyak. Dan banyak kecederaan yang dialami oleh, saya tak ingat nama sebab ada 400 lebih. Dia tak satu kapal dengan saya. Cuma waktu ditangkap, dia ada di belakang saya. Dia ada di belakang saya. Yang lain, yang cedera lain tu saya ingat. Abdul Rahim, patah tulang rusuk. Dia seorang daripada Konya, Turki. Dia jadi imam saya di atas kapal. Solat subuh dengan doa-doa yang panjang menjelang hari-hari kami hampir ditangkap.
Dan dia baca doa yang lebih panjang waktu kami solat berjemaah ketika ditahan dalam penjara atas kapal. Saya akan ingat itu orang baik yang saya cerita dekat dia, Fariruddin Attar. You are from Konya. Saya kata, you are Konya, you are Sufi guys. We love Jalaluddin Rumi. We love Fariruddin Attar. Dia diam je. Saya kata kat dia, wah, saya tak sangka I meet a guy born in Konya. Jadi dia panggil berjambang. Dan jadi satu, bila kita sembang subuh atas kapal, dalam keadaan duduk sebab kapal goyang. Bot kita lah sebelum kita pindah. Dia bagi tahu dia akan baca surah yang panjang. Sebab dia kata takut umur kita tak panjang. Itu saya ingat satu benda yang buat saya terfikir macam mana orang Turki berfikir. Baca surah yang panjang, takut umur tak panjang. Dia seorang je dari Turki yang boleh broken English dengan saya. Waktu kami semayang dalam kapal pun dia pesan, tapi orang depan mungkin dengar bahawa kita akan baca surah yang panjang, takut umur kita tak panjang. Dia pun kami solat subuh panjang dalam kabin pun tak ada apa pun, kita tak buat apa pun. Jadi solat subuh orang nak baca surah apa pun tak ada masalah sebab kita tak kejar masa kan. Keluar pun kita duduk je sebab kita dah dipenjarakan dalam penjara kapal tu, kita boleh bergerak macam mana. Dan kemudian saya akan ingatlah tentang semua baca tentang Zagir, perempuan ibu tua Yahudi yang masuk Islam. Dia pegang pasport, dia paling lama ditahan. Kami balik, dia belum balik, tapi katanya dah dibebaskan kerana Jerman tuntut dia, kerana dia pegang pasport Israel dan dia pegang pasport Jerman. Dia seorang Yahudi masuk Islam. Kaki dia kudung, dia pakai Zohar Nagev kan. Zohar Nagev ni, saya pun ingat dia juga pasal hari dia datang dengan beg berat tu. Dia bawa beg 70 liter. Saya nak tolong dia marah dia. Dia kata, no need to help me. Dia orang-orang yang cacat ni, dia ada sikit rasa nak berdikari. Saya nak tolong beg, dia marah. Tapi bila malam tu saya tengok dia tidur atas dia sebab dia tak berduit. Ataupun dia mungkin tak tahu kapal mana dia. Sebab nama belum dapat. Bila kita ada di Barcelona, nama kita belum dapat kapal mana kita nak naik. Tapi kami daripada Malaysia ni adalah tempat penginapan. Sewa satu bilik, duduk 6 orang. Jadi perempuan Yahudi Islam, warga negara Israel dan juga memegang pasport Jerman. Dia daftar di bawah pasport Jerman. Dia tidur atas kerusi batu je dekat pelabuhan, kerana port tu port mewah, bot-bot layar mewah kan. Jadi port tu adalah kerusi, dia tidur di situ berhari-hari. Hinggalah kemudiannya beberapa orang kesian bagi bilik dalam bot. Ada mana kapten-kapten kapal yang dapat bot dulu, mereka panggil dia tidur dalam bot. Itu juga memberi pengajaran pada saya. Allah bagi hidayah pada seorang Yahudi dan dia mencintai agama Islam lebih daripada kita lah yang lahir dengan IC Islam ni. Saya tak ada pada hari dia ditangkap. Saya tak dapat tengok keadaan dia. Cuma ada beberapa orang yang lain tu daripada, kalau tuan-tuan tengok live daripada, saya rasa bot awal yang sampai, tuan-tuan mungkin dapat live daripada CEO kapal. Seorang lagi nama ibu tu adalah Salwa. Umur dia 73 tahun. Dia datang daripada Bahrain. 73 tahun. Dia pencen sebagai pegawai tinggi sebuah universiti terbaik di Bahrain. Jadi bila dia pencen, barulah dia ada masa. Bila ada masa, barulah dia melihat dunia Islam ni. Jadi dia pun pergi dia. Dia pun kena pukul. Lepas Razman kena tendang dekat depan, ramai orang dengar. Ibu Salwa dah 73 tahun pakai tongkat, tuan-tuan. Bila Israel buka je pasport, dia tengok dia ni Muslim. Dia akan bantai dia lah. Bantai dia. Saya tak dapat tengok dia walaupun saya baik dengan dia. Kami dapat tinggal di tempat yang sama 2 kali. Ketika di Istanbul dan juga di Marmaris. Apa yang saya nak ingatkan kepada tuan-tuan adalah satu perkara bahawa sama ada kita nak melaungkan kata berjaya ataupun kita nak melaungkan kata gagal. Menjadi umat Islam ni tak mudah. Tak mudah, terutama saya fikir kata banyak dah yang dulu kita hasilkan dokumentari dengan harapan nak bagi orang kesedaran. 2004 saya dah buat dokumentari. Tuan-tuan boleh tengok dokumentari saya di Ziarah Stream, berziarah tebing barat Palestin ni. Ketika saya berada di televisyen, saya rasa menyedarkan umat Islam adalah dengan menghasilkan dokumentari. Itu menjadikan saya masuk ke Israel dan Palestin secara senyap untuk menghasilkan dokumentari. Sampai satu level saya buat lagi dokumentari. Buat lagi dokumentari, kita rasa dengan menghasilkan karya yang membawa gambaran tentang Palestin, orang Islam akan meningkat sedar. Sampailah sekarang, saya stream dan jadi aktivis pergi ke Palestin.
Niatnya hanya satu je, bahawa tak mungkin kita dapat melakukan dalam keadaan berjaya kalau kesedaran tak ada. Sebab asas utama umat Islam mesti sedar. Sebab kalau kamu nak ada barisan depan, kamu mesti ada barisan belakang. Barisan belakang adalah apa? Mereka yang menyokong perjuangan syiar Islam. Barisan depan adalah mereka yang berani dan mampu melakukannya. Tak semua orang mampu. Tak semua orang mampu. Dan tak semua orang tak perlu, tak boleh terlibat. Itu saya ingatkan kepada tuan-tuan. Salah satu kalau tuan-tuan tanya, apakah cabaran besar yang kamu hadapi Dana? Saya kata saya lebih menghadapi cabaran besar daripada netizen Islam berbanding dengan tentera Yahudi. Tentera Israel kita boleh hadapi. Kita tahu kalau mati dengan dia kita dapat syahid. Tapi nak mendapat pembenci, nak menangani pembenci Islam ni, kita tak tahu apa yang kita akan dapat. Kita boleh dapat kot sabar, pahala sabar. Kita boleh dapat lah kot. Tetapi kita tak akan dapat pahala syahid bergaduh dengan netizen ni. Tapi inilah kumpulan yang paling rumit untuk dirungkai. Paling rumit untuk dirungkai. Kalau Israel ni kita tahu. Kita tahu ini adalah musuh Islam yang nyata. Kita tahu. Kita tak ada masalah untuk berdepan dengan mereka. Dan kalau kita menentang mereka dalam keadaan kita nak menegakkan kalimah Allah, kita dapat syahid. Tapi tak menghadapi netizen yang, saya tak katalah pembenci Islam, tapi kemungkinan besar mereka melihat dari perspektif misi mesti berjaya. Kerana mereka menganggap agama adalah SPM, agama adalah degree, agama adalah peperiksaan, agama adalah satu jawatan, agama adalah rizab perniagaan. Berjuang pada agama ni semuanya mestilah mempunyai kekayaan materi. Saya fikir susah. Menjadikan saya fikir kata 1-2 generasi saya lepas saya mati ni, generasi muda, terutama Musa Al-Muwairi kawan saya, generasi Nur Helmi, dia orang ni 30-an umur mereka terpaksa meneruskan kempen untuk satu generasi lagi. Saya tak fikir mudah untuk mengubah orang Islam berfikir bahawa apabila kamu berjuang pada jalan agama, ukuran dia bukanlah pencapaian materi, iaitu dari segi kebendaan apa nampak kejayaan dia. Sebab tu saya bagi tahu kata pada tuan-tuan, ramai orang bertanya, berat badan saya turun 5 kg je. Saya pun terkejut apabila seorang ustaz, masyhur ustaz ni, saya tak mahu sebut nama tapi tuan-tuan tengok video dia, dia mengatakan bahawa adalah sia-sia pergi untuk tujuan sia-sia. Berarti Islam menjadi agama jasad, dia bukan lagi agama roh. Saya pun terkejut. Saya pun nak tanya juga pada ustaz tu. Dan itu roh Islam ni datang macam mana ustaz? Kalau kita nak cerita Islam ini adalah agama jasad je. Buat nampak kesan, buat nampak kesan, buat nampak kesan. Saya kata kalau kita azan, tiap-tiap hari kita azan, masjid tak pernah penuh. Takkan kita nak suruh tukang azan tu berhentikan azan? Kerana rizal dia, azan tu dah jadi sia-sia. Azan subuh kat kawasan saya ni tuan-tuan, 80,000 isi rumah. Masjid An-Najihin tu 700 dah melimpah. Berarti kalau kita kata azan ni tuan-tuan, flat penara belakang tu, azan pun dengar kat tempat saya. Kalau saya pergi, masjid tu penuh 2 saf. Maka kita akan mula mempertikaikan dengan mengatakan azan ni nak jadi rutin ataupun orang azan ni tetap dengan suruhan bahawa satu hari masjid akan penuh. Maka kita kata dekat orang azan tu kan, kau azan lah sebagai rutin. Berarti semua orang akan azan kerana rutin. Menjadikan azan tu dah tak ada roh dah. Pagi cukup waktu azan je lah. Nanti masuk waktu azan, masuk waktu azan, masuk waktu azan. Itu saya bagi. UAE tak kata itu. Dia menyokong kuat. Jadi saya jelaskan kata, kalau kita semua nak lihat Islam ni sebagai agama jasad yang nampak dan boleh dipernampakkan, susah dia nak menjadikan dia agama yang bersifat roh. Iaitu kamu melakukannya di mana kamu mengharapkan jaminan kejayaan itu Allah bagi, iaitu di akhirat, sebab dia ada kejayaan dunia dan akhirat. Maka kalau semua orang ambil, saya nak tanya satu je kepada ustaz ni, kalau ustaz ni dengarlah video saya. Ustaz, kalaulah kita nak kata perjuangan ni gagal ustaz, kita hantar rakyat Palestin suruh berjuang 78 tahun, ratus ribu dah meninggal, apakah kalau orang Palestin angkat senjata lagi ustaz akan kata gagal? Ustaz kata ini gagal. Ustaz, katalah orang Palestin mengangkat senjata lagi dan akan berjuang. Dan sejarah orang Palestin berjuang adalah 80 tahun. Kalau masuk daripada sejarah perjuangan yang dimulakan oleh Syekh Izzuddin bin Muhammad Mustafa bin Yusuf bin Muhammad Al-Qassam, dia dah jadi 90 tahun, dekat 100 tahun. Masuk daripada sejarah perjuangan dia. Jadi kalau ada orang lagi nak berjuang sekarang Ustaz untuk mengangkatkan senjata memerangi Israel, dan dia akan ulangi kegagalan. Kalau Ustaz katalah syahidnya Syekh Yusuf Al-Qassam ni sebagai gagal. Kemudian tahun 56, tuan-tuan lihat Ustaz tengoklah perjuangan 8 kumpulan orang Palestin membentuk PLO.
Dan kalau tuan-tuan Ustaz nak tengok lagi orang Palestin dah 80 gagal. 80 tahun gagal. Apakah Ustaz mengatakan jihad di Palestin juga gagal? Tak payah buat. Kerana dah tahu dah akan gagal. Mana mungkin orang Palestin 4-5 ribu orang nak melawan tentera Israel, dan tentera Israel itu adalah tentera yang kelima terbesar di dunia. Dan berdasarkan sejarah, logik dia gagal, Ustaz. Maka apa Ustaz akan kata? Berjihad juga gagal. Baik. Kemudian kuasa perundangan. Kita dah gunakan kuasa perundangan melalui pemimpin-pemimpin Islam walaupun kita tidak menguasai PBB. 57 pemimpin negara Islam tolak Somaliland sekarang je, entah apa-apa pula pergi sokong Israel. 57 pemimpin negara Islam mengundi secara konsisten menyokong Palestin. Apakah kalau Ustaz jumpa semua 57 pemimpin negara Islam yang menyokong Palestin sejak undi Malaysia mula mengundi di PBB tahun 63, Ustaz akan kata pula tak gunalah pemimpin-pemimpin Islam mengundi pun sebab Amerika ada kuasa veto. Maka Ustaz akan kata pada semua pemimpin negara Islam menggunakan kuasa diplomasi untuk mendapatkan ruang yang lebih baik melalui perundangan ke atas Palestin juga sia-sia. Masuk golongan ketiga, masyarakat sivil. Kita hantar makanan ni Ustaz dah lama dah. Hantar Israel bom. Kita hantar buka sekolah Israel bom. Kita hantar buka rumah Israel bom. Kita buat berulang-ulang kali kerja membangunkan Palestin ni, akhirnya musnah juga. Apakah Ustaz akan kata tak guna bantu sebab akhirnya gagal? Akhirnya Israel akan musnahkan juga? Saya nak tanya Ustaz suruh jawab. Kalau semua perkara Ustaz ambil pada kayu ukur yang telah kita lihat sebagai gagal, maka hari ini jangan buat apa-apa yang ke depan kerana yang telah kita lihat telah membuktikan ianya gagal. Saya fikir Ustaz mungkin mahirlah dengan kitab yang Ustaz baca. Ustaz mungkin seorang ilmuwan. Tapi bahasa Ustaz bukan bahasa seorang yang memperjuangkan Islam. Orang yang mengembangkan ilmu Ustaz, kalau dia menyempitkan sifat perjuangan, dia adalah bala pada agama. Ingat semua Ustaz-Ustaz, pesan saya. Kalau Ustaz-Ustaz menjadi orang yang mengembangkan ilmu agama, tetapi menyempitkan perjuangan, Ustaz adalah bala pada agama. Ingat Ustaz, kalau Ustaz mengembangkan ilmu agama, tetapi waktu yang sama Ustaz menyempitkan ruang perjuangan dalam Islam, Ustaz adalah mudarat pada agama, bala pada agama. Minta Ustaz jauhi agama. Supaya Ustaz tidak membawa mudarat dengan kelihatan sangat berilmu, tetapi Ustaz telah menyempitkan perjuangan orang Islam dengan menganggap berjuanglah apabila ada kejayaan. Jatuh macam Bani Israel lah pula nanti. Maka itu saya tegur pada Ustaz-Ustaz, kalau Ustaz-Ustaz hanya faham ilmu tak faham perjuangan, kembangkanlah ilmu tapi jangan ganggu dengan tafsir perjuangan yang sangat sempit. Kalau Ustaz-Ustaz hanya nakkan perjuangan berjaya kerana selesa berada di depan kitab dan anak murid begitu ramai, diraih dan dijemput ke sana kemari, nilai bayaran menjadi lebih tinggi kerana ilmu para ustaz adalah ilmu-ilmu yang sangat hebat. Jangan cakap tentang perjuangan kerana ustaz buta perjuangan tapi mungkin celik ilmu.